Tak nak pening kepala. Yo laju now. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. Okay, yang aku dah beli ni, macam korang tengok kat depan, ni adalah bearing dia. Okay, ni bearing Asuka Asuka bearing C3 untuk LC4S. So ni complete set untuk engine. So sekali bearing crank dengan bearing, beberapa bearing dalam engine. Dan okay, untuk bearing Asuka ni dalam dia ada 6 biji Okay, 6 biji. Dua ketul ni bearing dekat crank. Okay, bearing ni 2 biji kiri kanan. Okay, dan ini adalah bearing-bearing engine lain. Okay, so make sure pastikan ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 untuk 4S. Untuk 5S aku tak sure berapa. Okay, so eloknya bila korang beli barang korang check dulu lah. Dan macam road, aku pakai road cardinal. Sebab kenapa aku pilih cardinal, foreman yang nak buat engine aku nanti tu, dia recommendkan pakai cardinal. So jadi aku ikut je lah saranan pada foreman. So bila aku tengok material pun agak padu. Okay, road forget so dia tahan lasak. Okay, dan yang ketiga ni special sikit. Okay, ini adalah gear daripada CMS. Okay, ini adalah gear, senang kata ni adalah gear racing. Kalau tengok dia punya ratio dia, okay, 31T, 29T dan 21T. Okay, ini sebenarnya foreman racun aku. Dia kata alang-alang dah turun engine tu kan, kasih tukar lah gearbox. Okay, sebab takut gearbox, tapi tak check lagi gearbox standard tu okay tak okay. Tapi dia kata alang-alang dah buka ni, tukar je lah. Okay, baru dia kata ada lengan sikit. So ni ketiga barang. Jadi road dah tak ada. Road aku dah bagi punch dah sebenarnya, siap dengan bearing. Okay, kau boleh tengok. Okay, kau boleh tengok sini, dia ada tulis LC LC. Lepas tu dia ada tulis Cardinal Racing. Okay, jadi ini aku nak buat perbandingan. Kalau kau tengok sini, ini road Cardinal dan ini adalah road standard. Okay, aku nak buat perbandingan untuk korang. So, jadi kau tengok, korang nilai sendiri. Okay, ini road standard dan ini road cardinal. Okay, dalam engine aku pakai road IKK. So jadi IKK yang lama punya. Perbezaan road standard dengan road aftermarket, nampak dia punya ketebalan dia berbeza, dan dari segi material dan ketahanan dia. Sebab itulah untuk untuk korang modi ni disarankan tukar road lah. Okay, so kau boleh bayangkan road yang kecil macam ni nak tampung beban yang lebih, yang luar daripada kemampuan dia. So sebab itulah risiko untuk putus tu, patah ke jam ke agak tinggi. Okay, sebab road ni, setiap material road ni dia ada ketahanan dia, dia ada limit dia. Jadi bila kau dah pakai limit dia, lepas tu dengan bertambah lagi beban, so korang pressure dekat road ni, dan itulah terjadi dia tembak crankcase lah, pecah enjin lah, apa semua lah. Okay, so sekarang ni barang-barang aku dah siap semua. Okay, ni pun aku nak, so jadi aku nak hantar lah enjin ni siap-siap. Okay, kalau boleh tengok ni road aku IKK. Ni road IKK punya, ni yang lama punya model. Sekarang ni tanpa buang masa aku nak pergi hantar enjin ni. Pomen pun dah tunggu-tunggu. Aku malas nak hold projek enjin ni. So jom lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So okay guys, aku tak tahu lah angle kamera ni cun ke tak cun. Kau harap cun lah.
Dan aku harap suara aku clear untuk korang dengar. Okay, sekarang ni macam sekarang ni enjin aku dah settle hantar dah. Enjin dengan barang-barang yang aku tunjuk tadi tu. Gearbox, crankshaft yang dah aku masuk road cardinal lah. So sekarang ni proses seterusnya tunggu aje lah enjin ni siap. So nanti bila enjin dah siap, Pomen Roger aku dan aku pergi ambil enjin ni dan aku masuk balik topset yang aku dah buka tu. So sekarang ni aku on the way balik ke rumah. So bila on the way nak balik ke rumah ni, aku nak cerita sikit lah tentang apa permasalahan dengan motor aku sekarang ni. Okay. Berat weh, berat tu enjin tu. Serius berat. Berat gila. Understand. Okay, dia macam ni. Sebelum ni kalau korang tengok video lepas kan, sorry lah guys kalau goyang-goyang ke kan, checking apa, sebab guna apa phone holder ni. Kalau saya ingat, sorry lah. Sebenarnya kalau korang follow video-video sebelum ni, ada bunyi knocking kan. Tu sebenarnya bukan knocking pada head dengan piston tau. Sebab dekat piston aku dah korek kau punya dalam dah. Dia punya pocket valve sampaikan kedai mesin yang nak foundry tu. Dia pun macam dia set cakap, you punya valve besar ke? Kenapa you mau buat besar-besar? Dia pun tak percaya. Bila aku cakap aku pakai 922 superhead, dia pun tak percaya macam kenapa nak kena besar sangat. Tapi aku saja memang nak buat supaya dia selamat. Jadi bila aku dah buat pada 63 aku tu, still lagi bunyi knocking. Aku dah macam pelik, takkanlah bunyi head. So aku syak lah blok aku. Okay, blok aku dah longgar ke apa ke, sebab blok aku tu dah lama juga. Okay, dah lama juga aku tukar semua. Kira blok tu dah lama lah. Aku sebenarnya motor aku dah pernah overhaul sekali. Dan overhaul tu pakai 63 tu, dan sampai sekarang 63 tu masih gagah lagi. So aku buka, aku tukar blok lain, still lagi bunyi yang sama knocking. Aku dah panding lah, cakap takkanlah head kan. Sebab biasalah, kadang kalau kita beli barang ni, kalau nasib kita tak cantik, kadang even barang baru pun, head baru pun mungkin ada bunyi. Ramai kat member cakap cuba check head dan lagi belah rocker arm. Aku dah check, aku dah siap tukar 2 kali dah rocker arm tu. Batang sub rocker arm pun aku dah tukar, pun still lagi sama bunyi. Lalat ending aku tak nak pening kepala. Mujur laju now. Aku tak nak pening kepala, aku tukar. Aku cakap dengan member aku, aku tukar, aku buat keputusan. Aku ambil blok standard, head standard yang dara lagi, tak buka apa, langsung plug and play je, pasang, start, still bunyi knocking. So jadi maknanya bukan blok dengan head punya pasal lah, punya punca lah kan. So jadi aku syak road ataupun bearing-bearing dalam cam tu, bearing-bearing dalam engine tu. Lepas tu yang Pomen aku hantar engine ni, aku call dia. Dia kata dia nak datang rumah, dia nak tengok dulu bunyi betul ke tak betul. Sebab sebelum dia nak buat tu, dia nak kena buat keputusan dulu, nak tengok lah apa problem. Lepas tu bila dia datang, aku start, bunyi knocking. Dia pun dah macam macam bunyi knocking ni kan. Lepas tu tak lama tu dia minta aku piston 63 aku yang lama. Bila piston 36 aku yang lama, dia tengok permukaan piston yang belah tepi tu, belah kiri kanan tu. Okay, dia tengok je kat situ, dia kata ada kesan yang mana road tu dah bergoyang. Aku macam time tu masa aku dengar tu, itu kira new ilmu baru untuk aku baru tahu. Okay kan, kalau piston dia akan bergerak ke atas bawah. So jadi dekat situ akan terhasilnya atas bawah punya garis-garisan kan. Ni tak dalam di tengah bergaris tu ada kesan macam bulan lah, bertompok-tompok. Okay, aku susah nak explain, tapi kau tengok gambar ni. Okay, kalau kau tengok detail, sepatutnya hanya ada garisan sahaja, tapi kenapa ada kesan macam bertitik-titik-titik. Tu Pomen tu kata sebenarnya kalau berkesan titik ni adalah road. So road tu dia dah tak statik, dia dah goyang macam tu. So macam logik lah dia cakap kan. Tapi alang-alang tu cakap tak kena overhaul lah. So tu yang disuruh tu tukar road. Alang-alang tu kan masuk bearing baru. Takut kadang, cuma sekarang ni dia punya sangkaan lah, dia kata road
So jadi aku rasa untuk part tu sampai di sini saja. Okay, tak ada apa menarik pun. Aku just nak update dekat korang tentang motor tu. Jadi macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Yang mana belum tekan button loceng, tekan button loceng. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.